So apa yang kita boleh simpulkan kat sini kan, culinary punya skop ataupun perspektif dia luas lah. Betul. Daripada segi industrinya, daripada segi social medianya, daripada segi peluang-peluang kerjayanya, skopnya luas. Kemudian daripada perspektif akademik pula, kita dapat tengok yang mana FIM menjadi salah satu tempat pembelajaran yang menghasilkan boleh jadi pelajar yang berkualiti lah. Dan yang boleh penetrate di industri. Sebab apa? Sebab ada tenaga pengajar yang berpengalaman, yang boleh berfungsi kan. Kemudian cara pembelajaran macam Syed dia cakap kan, lebih efektif. Kemudian kita dah kongsikan juga bersama-sama trik and tips kan kepada pelajar-pelajar. Dan kita dah bincangkan juga tentang cabaran-cabaran untuk Gen Z di luar sana. Jadi pelajar ataupun yang tengah tengok podcast ni, kalau ada minat tentang culinary, harap podcast ni dapat membantu. Dan juga kalau ada apa-apa soalan tentang FIM, korang boleh je terus contact nombor FIM dan korang boleh call. Kita ada pegawai yang sentiasa bersedia menjawab persoalan-persoalan korang semua.